Sejak berabad-abad lamanya, masyarakat Melayu hidup bukan hanya dengan apa yang dapat dilihat oleh mata. Di sebalik hutan yang tebal, gunung yang diselubungi kabus, sungai yang panjang dan kampung-kampung yang sunyi, wujud satu dunia kepercayaan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Orang dahulu mengenali dunia itu melalui pelbagai istilah. Ada yang menyebutnya ilmu batin, ada yang menyebutnya ilmu hikmah, ada yang mengaitkannya dengan pendinding, perubatan tradisional, kebatinan dan amalan tertentu. Namun, tidak semua cerita itu mempunyai bukti sejarah yang sama. Sebahagiannya tercatat dalam manuskrip, sebahagiannya diwariskan secara lisan, dan sebahagian lagi mungkin telah hilang bersama mereka yang menyimpannya. Persoalannya, sejauh manakah dunia ilmu mistik Melayu benar-benar wujud dalam sejarah masyarakat Nusantara? Untuk memahami ilmu mistik Melayu, kita perlu melihat sejarah alam Melayu itu sendiri. Nusantara sejak dahulu merupakan tempat pertemuan pelbagai budaya. Pedagang dari India, China, Timur Tengah dan kawasan lain yang datang melalui pelabuhan-pelabuhan Melayu. Bersama perdagangan, datang juga bahasa, falsafah, kepercayaan dan pemikiran yang berbeza. Masyarakat tempatan kemudian menyesuaikan sebahagian unsur tersebut dengan budaya mereka sendiri. Sebab itu, apabila kita bercakap tentang ilmu mistik Melayu, ia bukan satu sistem tunggal yang mempunyai satu asal-usul. Ia adalah istilah yang sangat halus. Ada unsur adat tempatan, ada pengaruh kepercayaan lama, ada perkembangan selepas kedatangan Islam, dan ada pula ilmu yang berkembang dalam lingkungan istana, pendekar, perawat serta masyarakat kampung. Sebab itulah, dunia mistik Melayu begitu kompleks. Ia bukan sekadar cerita hantu, ia merupakan sebahagian daripada cara masyarakat dahulu memahami alam, manusia dan perkara yang belum dapat mereka jelaskan. Antara istilah yang sering muncul dalam cerita masyarakat Melayu ialah ilmu kebatinan. Namun, istilah ini sendiri mempunyai pelbagai tafsiran. Dalam sesetengah tradisi, ia merujuk kepada usaha membentuk kekuatan jiwa, disiplin diri dan ketahanan mental. Dalam cerita-cerita lain pula, ia dikaitkan dengan kemampuan luar biasa. Ada kisah tentang seseorang yang dikatakan mempunyai kekuatan yang sukar dijelaskan. Ada pula cerita tentang pendekar yang dikatakan mampu bertahan dalam keadaan yang luar biasa. Tetapi, kita perlu berhati-hati. Cerita yang diwariskan secara lisan boleh berubah selepas melalui banyak generasi. Apa yang bermula sebagai kisah seorang manusia yang sangat terlatih, mungkin akhirnya menjadi legenda tentang manusia yang memiliki kuasa luar biasa. Di sinilah garis antara sejarah dan legenda menjadi semakin kabur. Dalam masyarakat dahulu, keselamatan bukan hanya dilihat dari sudut fizikal. Hutan boleh menjadi tempat mencari makanan, tetapi hutan juga penuh dengan bahaya. Sungai menjadi laluan perdagangan, namun sungai juga boleh meragut nyawa. Maka, lahirlah pelbagai bentuk amalan perlindungan dalam masyarakat. Ada yang berbentuk doa, ada yang berupa ayat atau tulisan yang disimpan sebagai azimat menurut kepercayaan sesetengah masyarakat. Ada pula adat tertentu sebelum memasuki kawasan hutan. Dan dalam budaya Melayu Islam, amalan perlindungan juga berkembang dalam bentuk doa dan bacaan keagamaan. Yang menarik, amalan ini bukan semata-mata tentang perkara gaib. Ia juga mencerminkan keadaan hidup masyarakat dahulu. Mereka hidup dekat dengan alam dan alam bagi mereka bukan sesuatu yang boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia.
Salah satu perkara paling menarik dalam sejarah ilmu Melayu ialah manuskrip. Sebelum zaman pencetakan moden, ilmu disimpan dalam tulisan tangan. Nama guru, petua perubatan, doa, catatan astronomi, adat dan pelbagai bentuk pengetahuan lain. Sebahagian manuskrip menggunakan tulisan Jawi, tetapi manuskrip lama tidak semestinya menjadi bukti bahawa setiap kisah mistik di dalamnya benar secara literal. Ia tetap merupakan sumber sejarah yang perlu ditafsirkan. Apa yang lebih menarik ialah berapa banyak manuskrip yang sebenarnya telah hilang. Ada yang rosak, ada yang tidak diwariskan, ada yang tersimpan dalam koleksi peribadi dan mungkin ada ilmu yang hilang bukan kerana dimusnahkan, tetapi kerana tiada lagi orang yang mampu membacanya atau memahami konteksnya. Tidak lengkap kisah mistik Melayu tanpa menyebut keris. Dalam budaya Nusantara, keris bukan sekadar senjata. Ia mempunyai nilai sejarah, seni, simbolik dan warisan. Di sekeliling keris pula, berkembang pelbagai cerita. Ada keris yang dikatakan mempunyai isi, ada yang dikaitkan dengan penjaga, ada yang dianggap mempunyai tuah. Namun, cerita sebegini berada dalam wilayah kepercayaan dan tradisi masyarakat. Dari sudut sejarah, perkara yang boleh kita lihat ialah bagaimana keris menjadi sebahagian daripada identiti sosial, kebudayaan dan kuasa dalam masyarakat Melayu. Pendekar pula bukan hanya tokoh legenda. Seni bela diri Melayu mempunyai tradisi latihan yang nyata. Jadi, persoalannya bukan sekadar adakah pendekar mempunyai kuasa gaib, tetapi bagaimanakah latihan, kepercayaan dan legenda akhirnya bercampur sehingga melahirkan kisah pendekar luar biasa. Tetapi, ilmu orang dahulu bukan semuanya tentang perkara gaib. Ada satu bahagian yang sering dilupakan, ilmu perubatan tradisional. Masyarakat Melayu mengenali tumbuh-tumbuhan di sekeliling mereka. Daun, akar, kulit kayu, buah dan pelbagai bahan semula jadi digunakan dalam rawatan tradisional. Pengetahuan ini diwariskan melalui pengalaman dan pemerhatian. Ada yang kemudiannya direkodkan dalam manuskrip. Ada pula yang hanya disampaikan daripada guru kepada murid. Dalam konteks moden, sebahagian petua tradisional mungkin mempunyai asas penggunaan tumbuhan yang menarik untuk dikaji. Tetapi, tidak semua rawatan tradisional terbukti berkesan secara saintifik. Dan di sinilah kita perlu membezakan antara warisan perubatan dengan dakwaan perubatan. Namun, satu perkara tidak dapat dinafikan. Orang dahulu mempunyai pengetahuan mendalam tentang alam di sekeliling mereka. Kemudian, muncul satu lagi lapisan yang paling misteri, kepercayaan terhadap alam gaib. Dalam cerita masyarakat Melayu, kita sering mendengar tentang makhluk halus, orang bunian, penjaga tempat tertentu dan pelbagai kisah berkaitan alam yang tidak dapat dilihat. Cerita seperti ini sangat banyak dalam folklor Nusantara. Tetapi, kita tidak boleh mencampurkan semuanya sebagai satu kepercayaan yang sama. Setiap kawasan mempunyai cerita sendiri. Setiap masyarakat mempunyai tafsiran sendiri. Dan sesetengah kisah berubah apabila diceritakan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Mungkin kerana itulah cerita tersebut terus hidup. Bukan kerana kita mempunyai semua jawapan, tetapi kerana manusia sentiasa tertarik kepada perkara yang belum dapat dijelaskan. Dan dalam budaya Melayu, hutan, gunung, gua, sungai sering menjadi latar kepada kisah-kisah tersebut. Tetapi ada satu persoalan yang jauh lebih besar. Jika ilmu ini begitu penting kepada masyarakat dahulu, mengapa semakin banyak daripadanya hilang? Jawapannya mungkin bukan kerana satu perkara. Perubahan zaman mengubah cara manusia hidup. Masyarakat berpindah dari kampung ke bandar.
Ilmu yang dahulu disampaikan secara lisan semakin jarang diajarkan. Guru-guru lama meninggal dunia, manuskrip rosak, dan generasi baharu mempunyai sumber ilmu yang jauh berbeza. Pada masa yang sama, sebahagian ilmu mungkin sengaja tidak diwariskan, bukan kerana ia rahsia besar, tetapi kerana guru menganggap ilmu tertentu hanya patut dipelajari oleh orang yang benar-benar bersedia. Akhirnya, apabila rantai pewarisan itu terputus, yang tinggal hanyalah nama, cerita dan serpihan ingatan. Mungkin ilmu mistik Melayu bukan tentang mencari kuasa luar biasa. Mungkin rahsia yang lebih besar sebenarnya terletak pada sejarah manusia yang pernah memilikinya. Bagaimana mereka memahami alam, bagaimana mereka menghadapi ketakutan, bagaimana mereka menjaga adat, bagaimana mereka memindahkan ilmu daripada seorang guru kepada seorang murid, dan bagaimana sebahagian pengetahuan itu akhirnya hilang. Hari ini, kita mungkin mempunyai teknologi yang jauh lebih maju. Namun, masih ada manuskrip yang belum kita fahami sepenuhnya. Masih ada cerita rakyat yang menunggu untuk dikaji. Masih ada adat yang hampir dilupakan. Dan masih ada persoalan tentang kehidupan masyarakat Melayu dahulu yang belum mempunyai jawapan lengkap. Jadi, apabila kita mendengar kisah tentang ilmu mistik Melayu, jangan terus menganggap semuanya fakta. Dan jangan juga terus menganggap semuanya sekadar dongeng. Kerana di antara sejarah dan legenda, terdapat satu ruang yang sangat menarik. Ruang yang menyimpan ingatan sebuah tamadun. Dan mungkin itulah rahsia sebenar dunia mistik Melayu. Ilmu itu mungkin telah berubah. Zaman mungkin telah berubah. Tetapi cerita yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita masih terus hidup. Persoalannya bukan lagi apakah semua kisah itu benar, tetapi berapa banyak daripada sejarah kita yang masih belum kita fahami? Rahsia yang lebih besar bakal terbongkar.